Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmatnya negeri Kedah telah selamat daripada bencana banjir baru-baru ini. Beta bersimpati kepada 60,240 orang yang menjadi mangsa banjir kali ini dan berasa sedih di atas kerosakan harta benda, tanaman, ternakan serta kemudahan awam yang dialami oleh setiap mangsa banjir. Beta berharap semua mangsa banjir dapat bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di dalam majlis ini, beta ingin merakamkan penghargaan kepada semua kaki tangan jabatan negeri dan persekutuan, badan-badan sukarela dan lain-lain pihak yang telah saling membantu dan bekerjasama tanpa mengira sempadan agama, bangsa dan juga fahaman politik semasa negeri ini menghadapi bencana banjir baru-baru ini. Kerjasama, pengorbanan dan bantuan yang dihulurkan adalah amat disanjungi. Keadaan ini jelas menggambarkan semangat persaudaraan dan perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat beta yang berbilang kaum dalam menghadapi bencana. Namun beta duka cita kerana ada suara sumbang yang tidak menghargai sumbangan dan pengorbanan kerajaan beta serta semua pihak yang terlibat di dalam membantu mangsa banjir. Beta sukacita dengan tindakan kerajaan beta menyiapkan sebuah plan pembangunan Kedah sejahtera yang akan menjadi panduan kepada semua program pembangunan ekonomi dan modal insan di negeri ini. Perancangan yang direncanakan secara sistematik ini diharap akan menjadi landasan dalam memudahkan kerajaan beta merangka dan menggembling sumber keuangan dan tenaga daripada pelbagai pihak dalam mencapai sasaran meningkatkan tahap kesejahteraan rakyat. Apa yang beta amat harapkan ialah kerjasama erat semua pihak, sama ada daripada jabatan-jabatan kerajaan negeri, jabatan-jabatan persekutuan dan lain-lain syarikat GLC dan swasta untuk melaksanakan projek-projek yang telah dirancangkan dengan telus dan lebih tersusun. Sebuah badan pemantauan hendaklah ditubuhkan untuk mengukur tahap pelaksanaan projek tersebut dan pada masa yang sama rakyat diberi ruang untuk menzahirkan aduan, pandangan maupun komen serta maklumat terkini mengenai tahap kemajuan pembangunan agar perancangan yang dibuat ini dapat melahirkan suasana kehidupan yang berkualiti dan harmoni di masa hadapan. Keputusan kerajaan beta untuk menjadikan Kedah sebagai jelapang makanan negara adalah tepat pada masanya. Beta menyeru agar para petani dan penternak melakukan transformasi kaedah pertanian secara kecil-kecilan kepada kaedah pertanian bercorak komersial dengan lebih agresif.
Kerajaan Beta telah menyediakan beberapa program pertanian berskala besar yang melibatkan kerjasama GLC, syarikat swasta, petani dan penternak. Beta sukacita dengan inisiatif Lembaga Pertanian Muda yang melaksanakan program peningkatan hasil padi atau lebih dikenali sebagai projek estate padi secara berterusan. Hasil pelaksanaan projek estate padi ini telah berjaya meningkatkan hasil pengeluaran padi sebanyak 5.8 tan sehektar. Di samping itu, Kerajaan Beta terus memaju dan menaik taraf kemudahan prasarana pengairan dan saliran kawasan sawah padi di luar kawasan Mada sebagai cara untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Langkah seperti ini bakal mempercepatkan program transformasi perladangan secara skala besar yang dirancangkan. Kerajaan Beta juga menjalankan ternakan aquakultur dan penamaan tanaman kontan secara berskala besar yang melibatkan peranan aktif syarikat GLC dan syarikat swasta. Dalam hal ini, Beta menyeru agar petani-petani yang berkemampuan menceburkan diri secara usaha sama dalam program ini. Dalam aspek menyemarakkan ilmu keagamaan, Kerajaan Beta telah menjalankan usaha berterusan bagi meningkatkan penguasaan dan penghayatan ilmu di kalangan masyarakat Islam. Aktiviti-aktiviti seperti kuliah mingguan, ceramah agama, soal jawab agama melalui Radio Kedah FM, forum perdana dan siri kursus telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam. Langkah yang sama juga turut dilaksanakan dalam usaha memantapkan institusi kekeluargaan Islam melalui penyebaran maklumat, khidmat nasihat, kaunseling serta khidmat nikah, cerai dan rojok. Selain daripada penyebaran ilmu kepada orang ramai, Kerajaan Beta turut mengambil inisiatif untuk meningkatkan kemahiran kepada semua pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan negeri, penghulu, majlis, ketua kampung dan pegawai-pegawai masjid. Dewasa ini, minat dan kecenderungan untuk melanjutkan pelajaran di sekolah-sekolah agama semakin meningkat. Kerajaan Beta telah memperkukuhkan Maktab Mahmud dan sekolah-sekolah agama milik kerajaan negeri bagi memenuhi pertambahan bilangan pelajar. Usaha ini tentulah memerlukan perbelanjaan yang bertambah untuk menampung kos operasi sekolah. Beta berharap ahli masyarakat yang berkemampuan tampil ke hadapan dalam menghulurkan bantuan keuangan kepada institusi pendidikan Islam yang kita miliki ini demi melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Di majlis ini, Beta merakamkan ucapan terima kasih kepada Memanda Menteri Besar kerana berjaya menerajui Kerajaan Beta dengan penuh keadilan, amanah dan proaktif. Rakyat negeri ini telah
diberi layanan yang adil. Hubungan antara kaum semakin erat melalui pelbagai aktiviti yang telah dijalankan.